Kan dia dulu. Tengok dulu. Kan dulu. Mana? Kan dulu. Mari dulu. Wah, dah. Terima kasih. Kitanya lapar. Gapa tu? Budu kahwin. Budu kahwin ke apa tu? Budu kahwin. Jangan lagu kahwin sah? Jangan lagu kahwin. Lagu kahwin sah? Aku kahwin. Anda mau kahwin lagi? Okey, Budu ini kahwin ke apa penyek? budu kahwin penyek ni. Budu kahwin penyek. Ni. Tak You buat. tahu. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Makan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Makan. Kalau bila nak habis? Bila nak habis? Kita tengok satu. Tengok. Tengok dia. Alhamdulillah. Tengok anu sudah lah. Saya nak makan sebab apa? Sebab sedap belakang. Saya nak makan ni, ni, balak ni. Oh, sedap. Saya nak makan. Lepas tu bila nak makan? Apa makan? Tengok saja. Tak apa. Kita kira lesar hari ni lah. Besar. Kita lesar hari ni lah. Tadi kita makan kapal. Ni kita makan singgo. Awak makan awak, saya makan saya. Oh. Kau sudah tengok ah. Ada laut sumber dah. Awak nak tahu berita baik dalam ayat ni. Berita baik dalam ayat lah. Kak ni lepas pada raya dia nak buat cabutan bertuah untuk customer mari sini. Dia akan letak kotak zon. Mari isi bubuh dalam itu nama. Bubuh dengan nombor telefon. Biasa nombor telefon tak? Nombor telefon. Dan siapa yang bertuah? Kak nak bawa. Jeng. Ajak kali. Jeng. Dan. Kak nak ayat. Dia nak bawa orang lagi. Umrah. Allahu Akbar. Suami saya pergi umrah setiap tahun, tapi untuk tahun ni saya nak sedekah ke customer saya. Alhamdulillah. Soge. Semoga siapa yang bertuah tu, orang tu yang layak pergi. Orang yang betul-betul nak pergi tapi dia tidak mampu. Harap orang tu lah orang yang layak pergi. Tapi kita tak boleh orang gini orang jemput dah. Siapa-siapa pun ada dah dalam tu dah. Nak ayatnya ingat tu. Kena follow lah. Kena follow Facebook Ita Keya. Nanti saya bubuh screenshot. Saya bubuh screenshot Facebook tu awak follow cepat. Takut tinggal. Awak follow daripada ni, saya post esok saya post video. Awak follow lalu. Kita update. Awak follow lalu Senin. Nanti jak kira royak lah. Okey, kita hari pakat mari belakang. Kita nak buat cabutan bertuah. Mari makan. Dia makan ke apa syarat dia boleh buat cabutan bertuah tu? Makan tak apalah, B. Mari yang keluarga kita akan ambil B makan tu. Kita akan tulis nama Yasi bubuh lagi. Asal mari lah. Asal mari lah. Tapi kena makan lah. Hari mari tengok muka kelik, nangis. Asal makan. Asal makan dah. Asal makan. Kita bermula lepas raya. Kita akan cabut nama tu bulan Jun. Sebab kita akan bawa pergi bulan Oktober. Okey. Sebenarnya kita mana tahu nasib. Mana tahu dia. Kita nak juga. Tapi makan acak-acak dia. kalau kita pergi, kalau boleh sah, kita bisa lah. Boleh pergi dua. Apa?
Janji. Berjanji. Janji. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau boleh tak boleh, jangan pergi dua-dua. Kalau boleh sore kena cari kopi putih, boleh pergi juga. InsyaAllah. Janji. Amin. Amin.